Untung operasi Porsche jatuh daripada 5.6 bilion euro pada tahun 2024 jadi 413 juta euro saja pada tahun 2025. Benda ni merudum 93% dalam masa setahun je. Ramai orang ingat Porsche nazak, tapi sebenarnya ramai tak tahu bahawa Porsche ni nazak bukan sebab kereta mereka tak cukup laju, tapi sebabkan oleh mereka terlalu laju nak ganti Tesla. Porsche ni secara umum kita tahu mereka adalah jenama kereta sport. So kereta sport ni kita kena faham jiwa dia adalah jiwa bunyi enjin yang membuatkan orang suka. Bunyi enjin, bunyi exhaust yang sangat-sangat sport. Dan bila EV market booming, Porsche dia rasa FOMO. FOMO tu maksudnya fear of missing out. Rasa macam mereka pun kena masuk dalam EV industry ni. Lalu mereka pun bet big dalam industri di dalam EV. Dan mereka pun mula belanja besar bina EV dan juga secara tak langsung mereka dah ubah identiti mereka. Masalahnya pelanggan yang suka kat Porsche sebenarnya mereka tak faham apa benda yang Porsche cuba buat. Dan bila Porsche berjaya ubah identiti mereka, pasaran mereka yang paling besar dekat China iaitu dekat EV, mereka punya sale jatuh 26% disebabkan oleh China punya EV lagi canggih, lagi murah. So dekat situ je dah menunjukkan mereka ni sebenarnya macam salah target. Dan disebabkan oleh reality check yang Porsche jumpa, mereka pun terpaksa U-turn. Mereka pun kembali fokus pada bisnes petrol dan juga hybrid. Benda yang mereka U-turn ni menyebabkan mereka terpaksa spend lagi 2.4 bilion duit untuk ubah strategi mereka. So Porsche tunjuk kita bahawa bisnes memang wajib untuk berubah, tapi janganlah terlalu berubah sampai ke pelanggan kita pun dah tak kenal kita ni.